Hai semua. Sekarang ni yang berada dekat negeri Cik Siti Kembang di Kelantan. Dan di sini pembukaan yang bilik pameran baharu kami di Aeon Mall di Kota Baru. Nampak tak? Kemeriahan yang kita sedang rasai sekarang. Sebab apa? Wow, cuba lihat sikit. Inilah dia orang kata momen kami baru saja buka hari ini. Kalau anda datang dekat sini, kita berada betul-betul di lower ground. Okey, kalau datang dekat dengan entrance D1. Terus sampai jumpa Habib dekat sini. Orang kata kemeriahannya apa? Jom kita tengok. Kenapa orang ramai sangat ni? Okey. Okey, kat sini dekat sini sempena dengan orang kata first day pembukaan. Okey, di Kelantan ni. Tengok tak comel doa ni. Comel-comel kita ada untuk anda dapatkan. Cam emas 916. Okey, dekat sini kita ada harga RM188. Tapi kalau anda bertuah, kita juga ada yang RM128. Tapi dah tak banyak, tinggal sikit-sikit je. Kita tengok molek-molek all the design yang kita bawakan untuk anda. Okey, ini cam emas 916. Okay, tengok sikit komen yang ada. Jadi kalau anda berada di Kelantan, boleh singgah di sini. Okay. Aeon Mall di Kota Baru. Okay. Okay, jom masuk. So dekat sini kita ada berbagai kalau istimewa. Yang anda pun tak tahu mana yang nak pergi ni. Okay, jom. Kita boleh tunjuk barang ke ni? Okay, ramai. Okay, tak apa. Kita tengok mana yang tak ada orang. Okay, kat sini. Okay. Jadi buat anda yang dapatkan koleksi emas, boleh datang ya di Aeon Kota Baru. Dan di sini kita ada jongkok emas. Okay, Go Wafer emas 99.9 untuk anda miliki daripada untuk pelbagai rekaan edisi terhad. Maimun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, okay. Dekat sini juga, okay, kita nak tunjuklah barang yang nak peragakan hari ini. Okay, yang ada memakai koleksi mix and match. Okay, kita ada koleksi Oro Italia 916 daripada Stella Bangle, cincin Sicilia yang baru, and then yang nak pakai Granita necklace, Beats Planet dan juga Granita. Okay, so kalau untuk days matching, sajalah hari ini kan. Kita pun nak mengelip lagi, okay, dengan rekaan Pink Sapphire and Diamond Bangle, and yang juga pakai Morganite Diamond Ring. Okay, so antara design yang anda boleh lihat lebih jelas dekat sini. Sama-sama itu lagi nak akan tunjukkanlah barang yang nak peragakan. Okay, tapi sebelum tu dekat sini mungkin kita boleh tunjuk untuk anda yang mungkin nak kahwin, mungkin untuk yang nak mara bertunang, orang kata nak cari cincin nikah, cincin tunang apa kan. Segalanya ada dekat sini. And this one kita ada dengan certificated diamonds yang anda boleh miliki, orang kata daripada 0.3 carat up to 1 carat lah yang kita ada, ataupun kalau nak yang besar lagi boleh je, okay, hubungi dengan bilik pameran kami. So dekat sini khas untuk anda yang boleh custom untuk diamonds, okay. 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 Okay, so kita cakap pasal wedding tadi. Actually kita pun ada buat satu dedicated untuk counter khas untuk anda nak merisik pertunangan dan juga perkahwinan. Khas untuk cincin lelaki dan juga cincin perempuan pun ada dekat sini lah. Tray tu mana? Tray barang live. Tak sini. Tadi yang Soteha buat sini. Okey, nak tengok apa tu? Cincin emas putih. Okey, boleh. Tadi yang Tiha tak tahu. Barang tray tadi kan?
Okay, so kita tengok hari ni. Okay, berapa harga emas yang Habib tawarkan? Okay, untuk harga emas 916 daripada harga RM610, kita ada potongan sebanyak RM15 hanya dekat sini. So anda boleh dapat yang RM595 segram ya. Manakala emas kita ada juga untuk gold bar, gold dinar, dan kalau anda nak trade in, okay, boleh datang bawa barang anda untuk trade in. Harga emas 916 hari ni RM454 segram. Okay, nak tengok apa lagi tu? Wah, nak tengok bracelet merisik. Okay, kita tengok ya kat situ untuk bracelet merisik. Okay, itu adalah koleksi Oro Italia 916. Yang ni ada kunci kan. Okay, kalau ikutkan dekat sini, lingkungan berat dalam 8 ke 9 gram ke atas. Okay, dan kita ada gabungan warna lah, which is yang ni granita sebenarnya. Lepas tu kita ada yang color rose gold, color white gold dan juga color yellow gold. Yang ni pilihan kalau kata nak buat batai semayang ke, nak buat hantaran ke. Okay, ni koleksi Oro Italia 916. Itu dia untuk Dr. Intan Nabila. Nak tengok cincin emas putih. Okey, kita tengok yang emas putih. Okey, dekat sini kita ada pilihan cincin emas putih. Kalau seperti yang anda lihat, ini khas kita ada koleksi berlian. Dekat sini memang all adalah real and also natural diamonds lah. Kalau kata nak emas putih, ada semua dengan emas putih. Kalau nak emas kuning tapi dengan diamond, yes, dekat sini semua with diamonds. Okay, sama juga yang dengan rose gold. Okay, tahniah Ayong KB. Thank you so much untuk Rose Han. Okay, nak tengok. Mungkin boleh keluarkan trace. Okay, so hari ni hari pertamanya kami beroperasi di Aeon Kota Baru Kelantan. Hari pertama beroperasi, kita tengok cincin emas putih. Kita lihat dekat sini. Wow, nampak tak? So lepas ni Kak Dila. Hai Kak Dila. Dia kecil Kelantan sikit Kak Dila. Kecil Kelantan sikit. Okay, istimewa untuk orang Kota Baru. Sekarang ni kita banyak sangat koleksi diamond. Okay, koleksi diamond. Mic. Oh, lupa. Tak ada lah. Cakap je apa? Diamond yang baru. Kalau boleh tengok sini. Kalau sebelum ni sikit je, tapi lo ni boleh pilih. Dan jangan risau untuk range harga. Okay, ada kata takut mahal lah apa kan. Kita ada daripada 1,000 lebih. 800 lebih pun kita ada. Dan kita menggunakan batu permata ataupun diamond asli. Dan yang kita ikat ni pun, ikat nanti panggil ikat. Ya, ikat betul. Ikat pun kita menggunakan emas. 375 ataupun 750. Okay. Kak Dila ni tunjuk cincin yang rare. Cincin rare. Ada tak kat sini yang rare-rare sikit? Okey, cincin yang rare. Yang mana? Okey, sekejap ya. Nak pilih hak rare ni terrare sekali lah. Yang terrare sekali. Kita rasa kita nak tunjuk. Okey, tunjuk. Sebab kalau orang Kelantan ni cincin orang kata gold pun dia nak pakai hak sile-sile kan. Diamond pun kita pakai hak sile-sile. Kalau pakai hak ni pun jauh lagi orang nampak. Berapa harganya tu? Okey, kalau harga hak ni 21,229. Tapi jangan risau. Sempena dengan opening ni kita ada diskaun. Kita nak bagi diskaun 40% untuk cincin yang cantik ni. Wah, cantik manis. Cantik doa. Comel doa. Tasha, cantik cincin diamond kata. Okey, kalau macam yang simple, orang kata for daily use. Ada tak? Okey, kalau hot simple for daily use ni kita tak bagilah ambil. Jenis gini-gini kan. Boleh buat stacking. Tapi hot ni kita boleh buat stack. Okey, ni memang kita suggest untuk buat daily use. Dan juga memang antara yang top yang orang belilah. Yang ni nampak simple manis. Kalau kata-kata manis. 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 Okey, orang ni boleh stack. Kalau nak pakai hot ni saja pun comel je. Betul tu. Itu Kak Dila. So nanti Kak Dila akan continue lah buatlah kat sini Kak Dila. Untuk orang-orang. Ya, orang-orang dekat Kota Baru, dekat Aeon Mall ni, nanti Kak Dila akan terus bersama dengan anda lah. Okay, so orang kata kemeriahan masa lagi terasa dekat sini. Dan Yana mungkin nak kongsikan barangan yang nak peragakan. Okay, yang ini kita ada cincin koleksi Oro Italia 916. Saja nak pakai dua terus. Kita pakai combo double.
Okay, which is kalau yang ini sebenarnya kalau anda ada Cecilia kan, Cecilia yang fully gold ataupun fully in white gold, and kali ni kita dah buat this new design, okay. So untuk Cecilia ring dekat sini harga dalam RM5,200. Okay, kalau berat lingkungan 8 gram, ada yang 8.2 gram. So salah satu ni yang kita buat ni adalah yang mix color lah. So kalau perhatikan betul-betul yang ini kuning dengan putih. Satu lagi yang pakai tu 3 color. Ada color rose gold, white gold and also yellow gold. Tapi kita pakai all together lah. Okay. And then yang untuk Stella bangle. Okay, Stella memang ada peminatnya kan. Okay, so for those yang suka the 3 colors. Yang ni kita ada Stella. We all diamond cut finishing. And yang ini, wow, nampak tak? Mengelip-ngelip ni. 51.71 gram. Okay, tapi special dia kita buat ala-ala macam lace sikit. Ada sedikit ada lace di sebahagian tepi, which is harga lingkungan RM32,409. Lepas tu nak padankan dengan necklace. Okay, so untuk koleksi Oro Italia 96 dan sempena Pesta di Oroman yang masih berlangsung ni, inilah dia look yang anda boleh buat mix and match sebenarnya. Okay, and untuk necklace, cuba tengok. This is the very refined granita 73.38 gram. Wow, ini kalau dapat ni memang tidur lena lah orang cakap. Okay, and kalau perhatikan length yang nak pakai is 75 cm. Okay, dengan berat 73.38 tadi harganya sekitar RM45,330. Okay, so itu granita and yang nak pakai fully in white gold emas 916. Granita dah ada. Beads Planet, of course. Sekarang ni tengah viral Beads Planet. Okay, nak pakai necklace 74 cm. Beratnya 61.58 gram. So kalau yang ini, anda ada the bracelet. Okay, kita almost all the collection ada. Okay, untuk Beads Planet ni termasuklah orang kata rantai kaki and also the rantai tangan sekali lah. Okay, yang ini harganya RM37,685. Okay, so itu dia look untuk Oro Italia 916. Okay, tadi Ena pun ada pakai diamond ring sebab untuk anda peminat diamond ya, especially dekat sini kita ada banyak sangat pilihan diamonds. Okay, Ena tadi masuk-masuk pun dah berkenan dah dengan cincin Morganite ni. So this is Morganite ring and the Morganite itself adalah 5.56 carat. Which is sangatlah worth it untuk anda dapatkan. Diikat dengan mutuk emas 750. Okay, yang ini ada special harga. Sebab daripada harga RM21,453 tu, ada lagi special harga yang anda boleh dapatkan lah. So anda kena datang lah dekat Aeon Mall di Kota Baru. Okay, and then yang ini kita ada something with pink juga. So this is Morganite. Yang ini nak pakai pink sapphire. Okay, dalam 7.23 karat total bertatahkan pink sapphire. Siapa kata sapphire warna biru je? So sapphire has almost colors of rainbow ada, and this one kita ikat dengan yellow gold emas 750. Something yang rasa ramai yang akan suka combination ni. Okay, and the price dalam RM61,719. Okay. So kalau nak rasa, nak datang, orang kata tengok sendiri dekat hati, kenalah datang dekat Aeon Mall di Kota Baru. Okay? So dekat sini macam nak kata diamond banyak sangat pilihan. Ada lagi dekat situ. Beli dekat mana? Online boleh. Kalau dekat online pergi je dekat habibjewels.com. Okay, yang ini kita ada koleksi Cincin Susmina, okey ada. Yang ni lagi eksklusif. Maksudnya eksklusif ni tak ada kat tempat lain. Hanya ada eksklusif item je dekat sini. Boleh keluarkan satu tray. Okay, and dekat sini kita ada rainbow, sapphire, and then kita ada diamond. Rosa Habib design terkini cantik-cantik belaka. Thank you. Okay. Wow, dekat sini kita ada lagi ni. Siapa suka aquamarine? Okay, yang nak suka aquamarine sebenarnya.
This is aquamarine. Actually, it's very light blue color. Ini dalam berapa? RM2,675. Tak ada aquamarine. Okay. Peminat-peminat gemstone jangan lepaskan peluang ya singgah dekat A1 Mall di Kota Baru. Garnet bukan warna merah je tapi kita ada purple garnet. This is purple garnet. Kalau orange dia jadi mandarin garnet. Tak ada pula mandarin garnet ya. Okay, this one. Harga sekitar RM1,999. Okay. Bulan 7, bulan ruby kan. Okay, this is very cute ruby dengan halo setting diamond. Okay, yang ni RM1,499 untuk ruby. Okay. Apa lagi yang ada? Emerald. This is emerald. Ruby ada banyak juga tadi. Emerald design is layered, double row ring. Yang ni RM2,380. Okay, so untuk koleksi gemstone Habib memang semua kita outsource from different countries over the world. And also all are the natural stone, natural diamonds. Okay, kalau anda suka combination is ni dia, citrine and amethyst. Okay, citrine and amethyst. Boleh dikatakan very good combo lah. Orang kata personality yang berbeza. Okay, which is harga dalam RM2,220, RM1,885 kan. Dia jadi amethyst ni. Kalau amethyst dengan citrine jadi amethyst. Dia punya combination stone. Okay. Okay, so lagi. Siapa suka lagi white gold? Masih demam lagi white gold? All in emas 916. Kita ada koleksi Bassano and Cavo. Okay, Cavo dekat Yana ni is like 105 gram. 105.23 gram. Sekejap kita tengok sikit macam mana rupa dia. 100 gram Cavo. Siapa dah ada Cavo? Mungkin anda kumpul kan? 25 gram, 25 gram. Pakai 4 stacking. Tapi yang ini definitely satu piece je. RM65,829. Cavo in white gold ataupun boleh pakai dengan Bassano juga. Bassano 40.4 gram dalam RM25,348. Okay. Tasha lama-lama tengok cantik gemstone. Yes, betul. Dia makin lama makin jatuh cinta lah dekat gemstone ni. Macam tu. Okay, ada lagi ke yang mencari cincin yang simple, buat merisik, nak buat tunang? Yang viral ring kita ni harga daripada RM1,000 anda dah boleh dapatkan. Which is diamond cut finishing, color yellow gold and also white gold. Ini bukan diamond ya, tidak. Ini emas 916, koleksi Oro Italia. Kan kita ada banyak kan, bentuk petak, bentuk bulat. Jadi this is oval cut punya. Yang ni kena dapat ya sebab kita ada yang kita baru restock. Review Cavo in black. Cavo in black. Okay, yang ada satu cincin tapi yang akan dapatkan bangle kalau boleh. Okay, black ni kita ada, okay, untuk anda yang nakkan feeling the rugged. Koleksi Cavo. Wow, nampak tak dia punya sparkle tu? Wow. Kan? Dia bukan hitam matte yang hitam tak tau. Ada lagi sparkle, dia punya kilauan setiap sudutnya. Orang kata yang ini tengah lain daripada yang lain. Yang dah tahu, yang dah dengar orang cakap, tengah FOMO black Cavo. Yang anda rasa anda pun kena juga FOMO sebab something different lah. Okay. So kalau untuk cincin, yang ini nampak ada size ya sebab kita punya yang macam adjustable ni. Okay, kita datangkan dengan size. So this one 7.6 gram dalam RM5,200. RM5,200 dan of course kena ada the bangle sekali lah. Okay. So untuk bangle 24.09 gram dalam RM15,200. Untuk black Cavo. Yang tu. So Diamira yang ini
kita ada 5 program, kita ada 7 program. Tapi kena cepat. Sebabnya banyak yang orang-orang Kelantan ni rupanya suka je unik-unik je. Okay. Ni contoh ya. Pakai S1 set. Okay, cover ni anda boleh lihat jenis ketebalan dia lah. Kita ada yang berapa layer lah. Bermula daripada 3 layer, 4 layer, sehingga ke 7 layer. So itu dia punya different in terms of dia punya lebar lah. Okay. Okay. So tadi yang emas putih, cincin. Kalau kata Yana, nak stacking ataupun nak mix and match dengan cincin, apa? Kalau Basano ke, Kavo ke, yang rasa cincin baru ni memang boleh matching lah. Cincin baru ni, cuba tengok. Kan? Contoh ya, Basano ke, Kavo ke, apa-apa yang with the white gold. Yang punya rantai leher ni semua tengah white. Okay, ni cincin baru, which is berapa berat ya? 9.58 gram. Sebab Habib memang akan buat yang padu-padu punya, so jangan risau. Harganya dalam RM6,210. Okay. So this one untuk cincin. Okay, buat anda yang suka lebar, orang kata nampak very elegant. Untuk yang suka elegant, kita ada lagi bracelet Stella. Yang ini dia macam ada wave. Kan? Untuk yang ini, okay, kita gunakan klip yang bulat macam tu. 46.87 gram dalam RM29,777. Yang ini memang for those yang suka yellow gold colour. Memang suka warna kuning. Nampak tak kita punya kuning ni? It's not like kuning yang sakit mata tu. Dia punya kuning nampak mewah, nampak mahal. Pakai dengan versatilenya. Kena ada. Yang ini koleksi Oro Italia 916. Semua outlet ada ke cincin baru tu? InsyaAllah kalau stok masih ada. Buy wrap memang dekat semua bilik pameran ada. Cincin-cincin baru ni. Okay, untuk Maimun, cuma yang takut sold out je lah. Kita takut sold out. Oh, ini tadilah. Ni cincin yang RM1,000 tadi. Ada tak yang mencari around RM1,000? Dia ada different ya. Beza dia dekat, ni diamond cut. Yang ni kita buat plain band high polish tu. So mana cantik. Kalau suka yang plain tu, cuma kita ada beza corak potongan dia lah. 1B cantiknya macam kain lace. Betul. Macam lace. Betul lah macam lace. Tak berat. Okay, yang ini kalau Yana kata tak berat sangat. Tapi dia dah dekat 50 gram. Dia bukan yang macam, kalau yang ni berat lah. This one like very heavy. Yang ini, okay, cantik terletak dekat pergelangan tangan. Ini antara yang lace lagi lah. Kan, macam lace. Okay, yang ni 49.87 gram tadi ni, 29,700. Okay. Alright, kalau necklace, Granita lover. Dah ada kan bracelet. Pakai pula necklace. Yang nak pakai warna putih, ada colour yellow and white gold. Yang ni combination warna. Granita please ya. Dia punya jatuh hati tu tak tahulah nak cakap. Memang jatuh cinta lah. And this one, berapa berat? 73.42 gram. So sama lebar macam yang nak pakai. Okay, RM45,200. Okay, selain daripada tu, servis kami dekat A1 di Mall Kota Baru ni, anda juga boleh dapatkan consultation. Kalau nak buat diamonds, kalau kata nak custom, kita tengah pilih-pilih tu. Kan nak custom, berapa carat, lepas tu kita nak pilih prong setting. Nak 4 prong setting ke 6 prong setting. Betul tak? Sambil-sambil tu tunjuk. Tengah buat live. Seronok tengok orang tengah pilih-pilih diamond dekat situ. Cantik. Betul. Kalau setting dia tinggi, batu tu, dia akan nampak lagi terselah lagi lah. Okay. Untuk anda yang suka pakai diamonds. Okay, dekat Habib ada.
untuk anda. Dr. Intan Nabila, Habib tolong buat 3 layer. Ada yang request nak 3 layer. Okey lah, nanti kita ambil gambar, bagi tahu. Dekat factory buat 3 layer je. Tapi lambat lagi lah tu. Thank you so much atas feedback. Tapi tak apa. Okey, kita akan teruskan. Tunjuk lagi kawasan. Mungkin boleh tunjuk kemeriahan yang masih berlangsung. Masih lagi busy, meriah dekat sini. Okey, sebab kita ada promosi ya, cam emas. Kita ada promosi cam emas. Okey, so jangan lepaskan peluang untuk datang dekat sini. Jangan datang seorang-seorang. Datanglah ramai-ramai. Okey, bawa keluarga. Untuk pilihan jejaka. Mana cincin laki tadi ya? Cincin laki pun ada. Kita terlupa nak bagi tahu, datang dengan pasangan. Lelaki pun ada juga untuk koleksi jejaka. Dan hari ini insyaAllah adalah something special. Sementara stok masih ada. Kopi juga disediakan. Apa kak? Coklat? Kopi kita ada 8 Wow, 8 perisa. 8 persen. Ya, so datang-datang santai. Janganlah balik awal sangat. Minum kopi dulu. Okay, and banyak sebenarnya tak sempat nak tunjuk. Cute. Okay, so dengan ini Ana pun minta untuk undurkan diri dulu buat anda yang berada di Kelantan. Jangan lupa singgah. Jangan lupa singgah datang sini. Okay, dan dengan ini kita ada 2 lah. Okay, bilik pameran kami dekat Kelantan ni, which is di Aeon Mall, Kota Baru, dan satu lagi masih ada ya. Dekat KB Mall pun masih ada. So bukan pindah tak. Ada 2 bilik pameran. So dua-dua boleh datang. Dan jangan lupa kita jumpa lagi di sini. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa shopping.